Hari ini program disahkan oleh kepada kami anak-anak abah, rakan-rakan anak abah tempat untuk berbuka puasa bersama anak-anak bawah jagaan Maddah. Maddah ucapkan ujian terima kasih di atas persediaan semua untuk datang berbuka puasa bersama anak-anak Maddah di sini. Alhamdulillah. Macam itulah harapan kami kan di sini. Harap pada depan ni ada lagi dengan anjuran daripada anak abah membantu kami lah untuk anak-anak di sini. Salah buka puasa ke moral ke kami terima je. Terima kasih banyak. Alhamdulillah tahun ni kami ada dapat kerajaan daripada penaung kami sendiri di Datuk Rahim dan kami lah yang akan bawa anak-anak ni ke Maidin pada 7 bulan untuk beli baju raya. Alhamdulillah sebab hari-hari ada je yang datang. Dia pun banyak membawa daripada rakan-rakannya kemari bersama anak-anak ni. Malam dengan dia buka puasa juga. Sambil dapat duit raya. Sampai tak seronok kan. Pada hari ini kita bersama dengan anak abah berada di rumah anak pusat penjagaan anak yatim warga emas, warga miskin Budi Mulia Nurul Huda di Cemor ni lah. Untuk pengetahuan semua, anak abah telah lama dalam program-program yang sebegini lah. Saya pun banyak mengikuti program-program yang dianjurkan oleh anak abah. Kerja-kerja kemasyarakatan memang kami akan support anak abah. Kepada orang-orang yang di luar sana, saya menyerulah menyeru kepada yang di luar untuk membantu menyokong usaha yang dibuat oleh anak abah lah. Bolehlah menghubungi anak abah lah kalau apa-apa bantuan, ada urusan yang nak disalurkan, boleh hubungi anak abah.